A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, walaupun forum ini dibuat agak tergesa-gesa, tetapi memandangkan isu yang berada dalam negara kita ini begitu hangat diperkatakan, dan ada berlaku sedikit kekhilafan dalam pandangan setengah pihak, maka Gabungan Nasionalis mengambil inisiatif untuk mengadakan satu forum untuk kita membincangkan isu yang baru-baru ini, di mana berlaku penangkapan 202 orang lelaki yang dikatakan terlibat di dalam jenayah luar tabung ini. Jadi lalu saya ucapkan terima kasih pada para peserta penonton yang datang pada petang ini, dan juga rakan-rakan penonton yang berada di luar sana yang menonton secara live pada petang ini. Jadi kita bersyukur kerana pada petang ini kita ada 2 orang analis yang saya rasa bukan calon-calon orangnya yang sesuai untuk membicarakan tajuk kita pada petang ini, iaitu tentang kanun keseksaan sama ada berfungsi atau pemandu, khususnya berkaitan dengan 377. Masuklah 377A, B, C, D, itu semua akan dikupas oleh ahli panel yang ada pada petang ini. Jadi untuk memulakan ini, saya perkenalkan dahulu analis kita. Yang pertama, semua saya rasa orang dah kenal, Profesor Dr. Syamrul Abdul Aziz, seorang akademisian yang tersohor dalam negara kita ini, yang banyak membicarakan, menulis artikel, menjadi penganalisis banyak undang-undang ataupun kes-kes yang berlaku dalam negara kita ini daripada aspek atau perspektif akademiknya. Dan panelis kita yang kedua iaitu Dr. Yusri Muhammad. Saya rasa juga seorang tokoh yang bukan calang-calang. Beliau merupakan mantan Presiden ABIN dan juga mantan Ketua Pengarah Yadin satu ketika dahulu, dan sekarang ini telah menjalankan firma kewangannya sendiri. So kita ada academician, kita ada practitioner pada petang ini untuk membicarakan topik yang kita akan bincangkan sekejap lagi. InsyaAllah kali ini kita ada 3 sesi. Yang pertama, sesi kita akan minta panelis membentangkan selama 20 minit pandangan mereka tentang kanun keseksaan ini. Kemudian sesi kedua ada soalan daripada moderator saya sendiri bertanya kepada panelis, dan sesi ketiga kita ada pertanyaan daripada penonton yang ada di sini, di studio ini, dan juga penonton-penonton yang mungkin ada di luar sana yang ingin bertanya pada panelis kita pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mulakan dengan panelis yang pertama, Profesor Dr. Syamrul Ayu, untuk membicarakan tentang kanun keseksaan ini. Apa dia punya falsafah dia, fungsi dia, tujuannya sebenarnya itu, dan bagaimana kanun ini dilaksanakan setakat hari ini. Jadi tanpa melengah masa, saya menyebut Profesor untuk membentangkan pandangan beliau. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampailah juga ke program pada petang ini. Dan saya percaya tajuk ini masih lagi hangat, masih lagi panas, berkaitan dengan isu. Sebenarnya dia agak malas segar isu yang kita bincangkan ini, sebab ada banyak kes-kes yang berlaku dan juga terdapat keputusan-keputusan mahkamah yang begitu crucial untuk kita lihat dalam perbincangan berkaitan dengan, saya termakan sebagai seks sungsang ni lah. Tapi untuk merujuk pada soalan yang Tuan Haji melontarkan tadi, teori dan falsafah dari segi kanun keseksaannya. Saya pernah ditanya oleh Profesor Teo Kok Siong
Kenapa nama undang-undang ni kanun kesiksaan nampak sangat nak mixer dia. So dan pada saya memang nama itu dah mengurutkan kesiksaan, maknanya siapa yang dituduh di bawah undang-undang ni bagi pandangan orang ramai, dia seolah-olah orang itu akan disiksa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kanun ini menunjukkan satu dokumen yang komprehensif. Sebab ada setengah nama akta je, tapi dia nama kanun, kod. Ya. Jadi dia merupakan suatu undang-undang yang komprehensif tentang undang-undang jenayah. Banyak undang-undang jenayah ni dari berbagai dimensi lah. Mungkin ia melibatkan keselamatan negara. Contoh dalam bab 6A kita berdapat tentang, kita punya peruntukan tentang teroris. Jadi yang masa saya belajar ataupun buat PhD dulu, saya buat tentang bab 15 pada kanun kesiksaan ni. Bab 15 ni berkaitan dengan kesalahan terhadap agama. Yang ni bab 16 kesalahan berkaitan dengan tubuh badan. Dan satu bahagian dalam bab 16 ni ialah berkaitan dengan seks luar tabi'i. Tapi dari segi falsafah keseluruhannya ialah dalam sebuah negara kita perlu mempunyai undang-undang jenayah. Tak ada negara yang autopilot. Semua negara di dunia ni dia ada undang-undang jenayah itu. Dan konsepnya ialah pertama mungkin untuk menghukum. Bila orang buat jenayah, menghukum. Dia boleh dihukum. Dan juga konsepnya juga ialah untuk menjadikan pengajaran ataupun mencegah, to deter. Jadi undang-undang jenayah ni begitu. Persoalannya sekarang antara persoalan penting yang kita perlu jawab ialah kenapa perbuatan-perbuatan itu dijenayahkan. Dia mesti ada sebab dia. Jadi kalau contoh kalau mencuri dijenayahkan, kenapa perbuatan mencuri itu dijenayahkan? Kerana ia telah mencabuli hak orang lain terhadap hartanya. Mengambil harta orang tanpa kebenaran ni, yang mencuri itu dia adalah menyebabkan hak orang lain dicabuli. Dia mungkin boleh menyebabkan keadaan ketidaktenteraman awam. Maknanya orang tu akan bergaduh lah, macam-macam lah kan. Tapi kalau merujuk kepada teori dan falsafah dia dalam hal berkaitan dengan kesalahan-kesalahan luar tabi'i ni, kenapa kita perlu ada undang-undang yang mencegah benda ni daripada berlaku? Dia mesti ada sebab dia. Sebenarnya ini tidak dibincangkan secara banyak lah dalam negara kita. Kadang-kadang kalau kita bercakap tentang contoh, kalau kita melibatkan perlakuan yang luar tabi'i ini biasanya melibatkan kemoralan. When morality meets the law, orang seolah-olah menyatakan undang-undang tak payah kacau lah, kemoralan itu hal peribadi. Tapi masalah kita ialah kadang-kadang yang dikatakan peribadi itu akan memberi kesan atau implikasi yang negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tak boleh sepanjang masa nak kata peribadi. Sebab suatu perbuatan dijenayahkan itu kerana ia memberi kesan sosial ke atas masyarakat. Sebab tu kalau kita lihat dalam Perlembagaan Persekutuan ada 3 tempat untuk menjaga kemoralan. Maksud saya prinsip kemoralan itu disebut dengan nyata dalam perlembagaan. Contoh, kebebasan bersuara dan bercakap. Dia tak boleh kalau percakapan itu atau cara bersuara itu dengan menceroboh ke atas menceroboh ke atas prinsip kemoralan awam. Sama ada moral atau tidak bagi individu, perlembagaan tak sebut. Cuma perlembagaan menyebut tentang kemoralan awam. Jadi prinsipnya dari teori dan falsafahnya ialah kemoralan awam ini hendaklah dijaga. Kalau masyarakat itu tidak boleh menerima suatu perbuatan
walaupun dikatakan bahawa tiket kebebasan peribadi dan sebagainya, itu tak boleh terima oleh masyarakat. Masyarakat menyatakan ia bercanggah dengan kemoralan. Seseorang itu pada pandangan saya tidak boleh membuat satu tuntutan bahawa itu adalah hak peribadi dia. Jadi dari teori perundangan, hal berkaitan dengan kemoralan ini, perlembagaan membenarkan suatu tingkah laku itu dihadkan atau disekat atau dijadikan jenayah sekiranya ia bercanggah dengan prinsip moral. Itu kebebasan bersuara dan bercakap. Sebab tu kalau dalam Penal Code pun dia ada juga. Haji, dia ada satu peruntukan tentang obscene song. Nyanyi lagu yang lucah. Tak boleh. Sebab perlembagaan perundangan itu menyatakan perkataan lucah dan ekspresi yang lucah itu tak boleh. Ada kesalahan dalam kanun persiksaan. So perlembagaan dalam satu tempat yang lain juga dalam menyekat kebebasan berhimpun. Kalau seseorang tu kata saya nak berhimpun untuk menunjukkan kebebasan seksual saya contohnya lah. Dulu ada satu kumpulan yang nama Sexuality Merdeka. Way back in 2008 kan. Dia kata nak buat perhimpunan. Perhimpunan itu sepatutnya tidak boleh. Sebab perhimpunan itu membawa satu perkara yang bercanggah dengan kemoralan awam. Kata-kata orang di Malaysia ni masih lagi tidak menerima perbuatan tidak bermoral. Jadi orang kata adakah seks buat tabi'i ini contohnya adalah perbuatan yang tidak bermoral. Bagi orang Islam mudah. Benda tu halal atau haram di sisi Islam, kan? Di sisi syariah. Kalau dia haram di sisi syariah, maka dia tidak bermoral. Bila tidak bermoral, kita boleh jenayahkan dia. Itu konsep dia. Benda yang tidak bermoral, benda yang berdosa. Benda yang berdosa itu adalah tidak bermoral. Jadi mengumpat pun berdosa kan. Jadi tidak bermoral untuk itu mengumpat. Tapi dalam konteks ini dia serius jugalah. Maknanya perbuatan yang haram di sisi Islam itu bagi umat Islam mudah nak tentukan prinsip moral ni. Jadi bagi orang yang tidak percaya kepada Islam atau belum percaya kepada Islam, apa yang dikatakan moral itu dari insting pribadi mereka. Dan mereka mengatakan ini okey, ini tak okey, ini moral, ini tidak bermoral. Jadi dia tak ada piawaian yang standard. Jadi perundangan itu boleh dijadikan piawaian yang standard. Bila undang-undang itu menjenayahkan suatu perbuatan, maka ia adalah satu piawaian yang boleh menjadi yang hendaklah menjadi ikutan kepada seluruh warga negara ataupun orang yang tinggal di negara kita ini. Jadi bila kita ada peruntukan undang-undang yang pada hakikatnya tidak bercanggah dengan perlembagaan, maka ianya dibolehkan. Jadi prinsip yang kita ada dalam perundangan kita ialah perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun perkara yang menyebabkan berlakunya atau hilangnya prinsip moral, maka ia boleh dijenayahkan. So dari segi teori pada saya tidak ada masalah untuk kanun keseksaan itu meletakkan perbuatan yang luar tabi'i itu sebagai kesalahan. Kerana ia menetapkan satu standard kepada masyarakat kita, kepada negara kita dan berasaskan kepada aspirasi yang ada dalam perlembagaan. Kita bukan bercakap kata sengaja perasaan kita ke ataupun kepercayaan kita ke. Dia bukan kerana kepercayaan. Kalau kita kata perkara dalam kanun keseksaan itu semuanya berkaitan agama, pada kita orang Islam memang ada berkaitan agama, tapi negara ini dia perlu menangani masalah yang timbul dalam kalangan orang yang ada agama atau percaya kepada suatu agama yang berbeza. Kita tak boleh nak kata, oh ini prinsip orang Islam dah masuk dalam kanun keseksaan. Bukan. Dia adalah prinsip negara itu sendiri. Jadi secara teori dan falsafahnya, kanun keseksaan atau perundangan yang melibatkan jenayah ini adalah suatu perundangan yang menetapkan kriteria-kriteria masyarakat yang kita ada.
yang kita mahukan. Jadi tuan, orang kata ada juga orang menghujah, oh ini sesuai pada masa kanun keseksaan tu dibuat. Tuan-tuan maklum kanun keseksaan ini adalah suatu undang-undang yang dibawa dari India. Cerita dari India ni ialah ada seorang the learned lah dalam hal perundangan ni, Lord Macaulay. Lord Macaulay ni a very committed Christian. Dia kata, nescaya kalau saya dilantik sebagai orang yang akan menggubal kanun jenayah bagi India ni, saya akan membawa undang-undang Kristianiti. Maknanya dia bukan sekular. Walaupun dia akan kanun keseksaan tu akan menjadi satu panduan hidup kepada seluruh masyarakat kan. Jadi India ni kalau dari segi sejarah merupakan laboratory undang-undang, makmal undang-undang kepada tanah air kita. British kan bila duduk dekat India tu, dia akan buat undang-undang, dia test dulu kat sana, sesuai ataupun tidak, dan bawa ke tanah Melayu. Masa tu kita ada undang-undang prosedur, undang-undang keterangan, itu dari India. Namun selepas kemerdekaan dalam hal berkaitan dengan kesalahan tabi'i, luar tabi'i ini pun dah berlaku bid'ah-bid'ah tertentu lah. Jadi konsepnya kita bukan saya nak kata kita kena pergi ke England nak tengok apa asal usul undang-undang kita ni. Dia dah boleh jadi membumi dah. Dia boleh jadi undang-undang tempatan kita dah. Dah banyak bid'ah-bid'ah yang dibuat ya. Jadi secara rumusannya dari segi teori dan falsafah, undang-undang kanun keseksaan ini dibuat untuk menjamin ketenteraman awam, untuk memastikan kestabilan, untuk meletakkan satu standard kepada cara hidup masyarakat kita. Mungkin ia berasas kepada warisan, mungkin ia berasas kepada agama, mungkin ia juga berasas kepada aspirasi negara. Negara ni nak jadi apa pada masa akan datang. Itu yang kita, pada saya lihat, itulah kepentingan untuk kita ada peruntukan-peruntukan yang menjaga kemoralan, menjaga adab, sopan, tata susila melalui sistem perundangan jenayah yang ada dalam kanun keseksaan. Prof, jelas di sini. Bagi saya penjelasan yang Prof bagi ini menolak anggapan ataupun pandangan terutama golongan hak asasi manusia ini yang sentiasa menekankan masalah ini masalah peribadi, kita tak boleh kacau dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kanun ini adalah kanun yang menjaga prinsip negara itu sendiri yang ada dalam perlembagaan pun. Itu jadi bukan masalah peribadi. Apatah lagi dalam Islam lagi lah. Dia bukan masalah sekarang ni dulu orang kata kubur kau aku dia macam itu. Dan Islam ini Allah kata dalam hadis kata apa? Kalau nampak kemungkaran adalah kita tegur dengan tangan. Tak boleh tangan dengan lidah. Tak boleh dengan lidah kata hati. Kan? Jadi bermakna bahawa sama ada dari segi kemanusiaan, dari segi agama Islam sendiri sebenarnya telah menolak hujahan mengatakan ini soal peribadi yang kita tak boleh masuk campur. Baik, itu penjelasan daripada Prof. Sekarang kita nak pergi pada panelis yang kedua. Ini yang menarik kali ini. Saya nak tanya ataupun mungkin nak minta penjelasan daripada Dr. Yusri. Selepas kita tengok, rakyat tengok dua video yang dikeluarkan. Yang pertama kenyataan daripada polis Kuala Lumpur yang mengatakan bahawa tidak ada pendakwaan boleh dibuat disabitkan kepada pesalah kerana tidak kuat dan memerlukan dengan atas sebab itu memerlukan amendment kepada 377. Kemudian keluar pula video Menteri KDN juga mengatakan bahawa tidak boleh didakwa atas 377. Jadi ini menyebabkan rakyat keliru. Adakah begitu clear sekali kejadian itu tetapi masih tidak boleh didakwa. So terdapat kekhilafan di kalangan pengamal undang-undang, juga ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh didakwa. Jadi mungkin Dr. Yusri boleh kupas kenapa kalau dikatakan tidak boleh didakwa atau alasan apa,
Kalau dikatakan boleh dakwa, atas alasan apa? Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara moderator, Prof. Datuk Syam Rahayu dan rakan-rakan yang hadir di dewan kita ini dan juga yang menonton dari mana saja. Pertamanya saya juga ingin tadi merujuk kepada hadis yang dibacakan oleh Tuan Jamiluddin tentang dalam Islam ini pentingnya ada dua sudut, dua sayap amar ma'ruf nahi mungkar ni. Agama tak akan tertegak dan tak akan terpelihara dan kita tak selamat. Kita akan ditanya oleh Tuhan selemah-lemah iman kalau tak jaga dua-dua aspek amar ma'ruf nahi mungkar. Dan satu hadis lain yang ada diriwayatkan yang sahih, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu yab'athu 'alaikum 'adaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Maksudnya lebih kurang hendaklah kamu perintah daripada atas lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang yang munkar, atau mungkin saja Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirim ke atas kamu satu azab daripada Allah yang ketika itu ketika kamu berdoa pun tidak akan dimustajabkan lagi kalau dah terlalu melampau dalam lalai. Sama ada dua aspek, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perkara ini yang kita sebut sekarang ni adalah aspek nahi mungkar lah. Kemungkaran yang dalam istilah, dalam ayat Qurannya, dalam istilah hadisnya digunakan perkataan laknat. Laknat. Bukan perkataan yang ini terlaknat, dilaknat. Kemungkaran ini. Jadi kalau kita biarkan saja, memang nempah bahayalah kita. Dan sebab itu saya rasa rata-rata kita terkejut. Pertama, kita terkejut bila tangkapan tu lah. Terkejut lah, ya Allah. Ke tempat kita masih boleh ada benda-benda macam ni. Anda di dalam masyarakat kita ni. Ya, walaupun cokit lagi. Ingatkan cokit ni dah di bawah pemerhatian lah. Kan? Kalau tempat lain satu hal juga. Ya. Kemudian terkejut juga bila kalau saya secara peribadi terkejut. Kedua adalah bila tiba-tiba lepas dan kata tak lekat peringkat awal ni. Jadi cuma bila kita kaji-kaji balik apa yang berlaku, hilanglah sebahagian daripada yang terkejut tu. Taklah terlalu menghairankan. Walaupun saya rasa tidak semudah itu nak difahami di peringkat bawah. Apa yang berlaku sebenarnya? Saya pun macam Mursi cakap lah, mantan ni. Saya ni banyak mantan. Macam-macam mantan bekas. Jadi tak berapa ikut dah perkembangan yang terlalu secara perinci. Cuma bila diminta untuk jadi panel ni, terpaksa lah. Itu caveat. Ayat lawyer dipanggil caveat. Sebelum bagi pandangan, cuk dulu bahawa saya bukanlah yang terbaik dan terpakar dan malah saya banyak kebetulan hadir juga dalam Taiwan ini, saudari Farehah dari Wafiq. Saya banyak dapat maklumat daripada podcast yang Wafiq buat, Farehah dia punya moderatornya dengan lawyer Fatihah, seorang lagi Fatihah, dan senior lawyer rakan-rakan kami jugalah dalam aktivis NGO Islam, Saudara Hanif Katri. Jadi saya banyak mendapat penjelasan daripada podcast itu dan saya syorkan juga untuk
kalau nak dapat gambaran yang lebih lengkap, boleh tengok podcast 2 jam. 2 jam lebih. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, mereka yang terkejut yang kali kedua tu, lepas tu, adalah mahkamah membebaskan mereka kerana teknikal. Reman, mereka tak dibenarkan untuk terus ditahan reman. Tak bererti bahawa mereka tak boleh dituduh selepas ini. Kalau pihak polis dan pendakwa raya merasakan berdasarkan apa maklumat-maklumat atau bukti-bukti yang telah diperolehi sebelum serbuan dan ketika serbuan itu, dah ada kes yang boleh mereka dituduh di bawah mana-mana undang-undang, terutamanya kanun keseksaan. Dan saya bersetuju daripada kesimpulan podcast tersebutlah bahawa boleh, berdasarkan maklumat yang kita tahulah, yang tengok video dan gambaran apa yang diperolehi di sana, maklumat-maklumat yang setakat yang kita tahu, bahawa ada ruang untuk kes dibawa terhadap mereka, tuduhan dibawa mereka sekurang-kurangnya di bawah Seksyen 377D, di bawah kanun keseksaan sekurang-kurangnya. Yang mana yang tu kesalahan yang paling rendah lah di bahagian di bawah Seksyen 377. Adik-beradik 377 tu lah. Dia punya denda pun 2 tahun penjara. Jadi, tapi masih kesalahan dan boleh jadi dan jadi di situ malah tak mustahil boleh juga kalau ada bukti dituduh di bawah 377A juga, yang perlakuan songsang secara konsensual, maksudnya bukan ada unsur paksaan. Contoh yang dibawa adalah kalau ada bukti forensik lah, kondom yang digunakan, DNA dan sebagainya, boleh. Itu secara ringkas, tapi panjang tak ceritanya kat situ. Jadi yang bila dengar itu satu sudut pandangan, saya tak tanpa menafikan mungkin ada di luar sana pandangan hatta daripada pihak yang berautoriti juga, statement ketua polis KL dan pihak-pihak lain yang memberi bayangan seolah-olah dah tak boleh buat apa-apa lagi, case gone, mangsa tak ada. Yang tu saya lebih cenderung pada pandangan yang pertama. Sebab dalam adik-beradik 377 tu, 377A tu tak memerlukan mangsa pun. Consensual sex, consensual ini anal or oral, yang apa ni songsang ni, dua-dua tu boleh. Cuma sudah tentu kalau tak ada pihak yang bersedia untuk jadi saksi bagi pihak yang nak menuduh, susahlah sikit. Susahlah sikit. Tapi tak mustahil dengan ada bukti-bukti lain. Tapi nak kata dalam kes macam ni dah tangkap, dah riuh, dah buat apa operasi, bukan on the spot, bukan roadblock ni. Bukan roadblocknya, kes roadblock. Dah siasat, ada laporan, ada aduan, tempat pula cokit sekali lagi. Tak jauh daripada sini, kita pun dicokit juga ni, kan. Memang tak patut dan pelik dan memang patut kita akan ada rasa gusar, marah, boleh bimbang kalau dalam kes yang begitu tiba-tiba lepas macam tu saja dengan mudah. Lemah sangat nahi mungkar kita ni, lemah sangat nahi mungkar. Dan saya setuju, sebab tu saya lebih setuju dengan pandangan yang pertama yang boleh kata kesimpulan pada podcast itu, bahawa sebenarnya boleh kesalahan terlepas itu sebab reman teknikal dia dah lebih 24 jam. Memanglah tak boleh nak kena magistrate secara umumnya tak boleh bagi kuasa untuk tahan reman.
Tapi maksudnya sebenarnya masih boleh diambil tindakan bawah Akta 377 itu. Cuma nak ambil tindakan bawah Akta Syariah, yang tu soal lain. Yang tu masuk kita ada masalah lain. Kita ada masalah yang namanya Iki Putra. Kita yang ada masalahnya kes Nick Ellie. Yang akibat daripada dua kes ini, peruntukan-peruntukan dalam Akta Jenayah Syariah asalnya Selangor dengan Kelantan yang bertindan dengan section yang sedia, peruntukan yang sedia ada dalam Undang-Undang Sivil telah dibatalkan mengikut keputusan tertinggi, Mahkamah Tertinggi. Yang ni at least 9 orang lah hakim. Ya, jadi ada masalah di situ. Walau yang mana yang ni bagi saya kena maksud kita dah pincang sikit. Sepatutnya kita sekurang-kurangnya kalau Undang-Undang Sivil tak ada taringnya dalam satu-satu situasi, ada taring pada Undang-Undang Syariah, alhamdulillah boleh tahan lagi. Nahi mungkar masih boleh ditegakkan. Tapi bila ada masalah macam ni di tempat kita kena lakukan sesuatu. Dan kali ini disentuh juga dalam podcast itu bagaimana cadangan yang agak jelas di sini adalah perlu pindahan perlembagaan. Sekurang-kurangnya buang separuh hayat dalam state list senarai negeri 9 jadual ke-9 perlembagaan persekutuan itu yang memberi kuasa Undang-Undang Jenayah Syariah kepada negeri, tapi ada exception clause separuh hayat je, buang yang tu je, kecuali yang ada dalam kuasa federal, yang tu buang yang tu, supaya dalam situasi macam ni Undang-Undang Sivil dan Syariah dia boleh berjalan sekali, tak ada nak membatalkan satu sama lain. Dan dalam kes tertentu, kalau contohnya melibatkan saksi atau pelaku dalam satu jenayah syariah itu melibatkan orang bukan Islam, mungkin lebih efektif dibawa ke mahkamah sivil. Sebab kalau nak bawa ke mahkamah syariah, kita tak ada bidang kuasa ke atas orang bukan Islam. Jadi dia ada boleh berjalan sekali. Yang penting kemungkaran itu dapat kita tegah dan kita ambil tindakan dengan efektif. Dan perkara ini patut kita ambil serius. Cuma bila cakap pindah perlembagaan ini perlu political will lah. Perlu political will. Perlu ada kesungguhan, azam. Dan hal ini tak sepatutnya tak ada di kalangan majoriti orang umat, bukan umat Islam saja, majoriti orang Malaysia ni lah tak boleh terima lah. Yang seorang minoriti ni, yang bising ni minoriti, minoriti yang hatta di peringkat antarabangsa pun minoriti lagi. View yang nak Donald Trump tak setuju, saya tak salah saya lah. Bab-bab ni lah. Jadi itu jadi maksudnya sekarang ni bagi saya kena tumpukan. Kalaupun ada kelompongan di situ, betul di situ ada kelompongan, ada beberapa kelompongan lah yang dalam kelemahan undang-undang yang ada ini, nak kata tak boleh pakai langsung, mereka hari ini boleh bebas, tak boleh, ada ruang bawah 377 itu, ada ruang hatta bawah Akta Jenayah Syariah pun bahagian-bahagian lain, bahagian menggalakkan maksiat, ada section menggalakkan maksiat. Yang menggalakkan maksiat ni, yang NGO yang berhimpun kat luar pun boleh kena. Mereka yang memperjuangkan kata benda ni semua tak salah, ini menggalakkan maksiat, ada section Jenayah Syariah, bukan yang kena tangkap tu je boleh kena. Yang mempertahankan mereka ni tu boleh kena. Atas section tu. Dan ada section lain lah.
Tapi kalau nak dikatakan nak perkemaskan, sudah tentu ini yang utama bagi saya. Supaya kita boleh neutralize atau mengobati kembali luka yang akibat kes Iki Putra dan Nik Elin ini yang serius. Adapun akta-akta ni 377 lagi sudah tentu section lama. Kalau nak pindah dari segi aspek hukuman lah, mungkin buat pertingkatkan lagi supaya lebih yang mana yang perlulah, yang mana yang sebahagian tu memang dah agak serius dari segi neraca civil law. 20 tahun penjara tu dah kuat serius lah. Jadi itulah yang berlaku. Benda ni memang serius, memang kita terkejut dan kita harap tak lama lah terkejutnya dan tak lama lah keliru. Lepas ni disusuli dengan langkah-langkah yang jelas, yang dengan penuh keazaman dan tak boleh ditangguh-tangguh lagi. Kita faham juga lepas kes ni dah ada kuasa di peringkat tertinggi di bawah MKI yang dibentukkan untuk di bawah bekas Ketua Hakim Negara, macam mana nak sure yang untuk memperbaiki situasi ini, untuk mengelakkan. Mungkin ini wake up call sebenarnya. Mungkin kes ini ada baik, ada hikmahnya, wake up call kepada apa usaha tu. Bila berlaku kes ni kita teringat balik, apa jadi dengan yang hari tu? Kalau dah ambil tindakan dari itu, mungkin lebih mudahlah untuk kita tangani kes-kes umpama ini. Kalau dah diambil tindakan di peringkat tertinggi, mungkin dah ada sure yang dah kita pun tak tahulah report daripada kuasa tu. Kalau dah ambil tindakan, tak ada kita macam terkeliru atau kita tertanya-tanya lagi dalam hal yang seumpama ini. Cakap begitu dulu saja. Saya nak teruskan tentang isu ni sebelum pergi pada Prof. Masuk dalam sesi kedua lah. Dia gini ya, yang menjadikan kekeliruan di kalangan rakyat, terutamanya yang tidak terlibat dalam perundangan ini. Apabila kenyataan daripada dua pihak ini, daripada polis dan juga Menteri KDN mengatakan tidak boleh disabitkan. Ada pandangan saya lah, saudara itu sebelum mereka membuat kenyataan demikian, mereka minta nasihat daripada AG ataupun mana-mana pihak lah. Mereka sebelum mereka buat kenyataan, mereka tidak simply membuat kenyataan lah. Tetapi menurut pandangan doktor tadi, dan saya baca juga 377A dan 377D ini, untuk pengetahuan penonton, 377A ini adalah berlakunya sukarela. Manakala 377D ini ialah disebabkan berlaku tindakan lucah, sama ada di peringkat ada di tempat awam atau di peringkat presiden, tempat persendirian, juga boleh di-charge. Tetapi dalam konteks ini, kedua-dua pihak ini kata tidak boleh. Jadi ini yang menimbulkan kekeliruan yang besar sekali di kalangan rakyat dan keresahan. Dan pihak polis mengatakan bahawa kita kena buat pemindahan. Jadi adakah di sini pada pandangan doktor, polis ataupun menteri dah melakukan sedikit kesilapan dalam penyataan mereka, ataupun bagaimana sebenarnya tentang isu ini? Pandangan saya secara mudahnya, yes, mereka tersilap. Pandangan mereka tersilap dan ialah masih lagi baru keadaan ni. Kita tengoklah dalam hari-hari yang mendatang ni. Kalau sebab tu saya cadangkan boleh, kenapa pandangan silap itu dibincangkan secara detail dalam podcast itulah. Tapi yang mudahnya tadilah tentang soal remand tu, kita tahu bahawa yang berlaku adalah mereka dibebaskan dari segi tak boleh ditahan remand, itu saja. Bukannya bila tak boleh tahan remand itu berarti mereka tu bebas, tak boleh, tak ada kes langsung. Itu orang yang lawyer dalam bidang undang-undang fahamlah apa peranan remand tu. Peranan remand, ada orang yang tak kena tahan remand pun terus
boleh apa ni, dikenakan tuduhan dan sebagainya. Dan yalah, kita pun tak ada dengar kenyataan daripada pihak peguam. Yang tu mungkin kalau nak dapat penjelasan, sebab sebenarnya dari aspek kerajaan adalah sebuah kerajaan yang lebih otoritatif bercakap tentang undang-undang di aspek ini adalah peguam negara. Pendakwa raya. Jadi kalau yang bercakap sekarang ni ketua polis, menteri, belum tentu lagi, belum the final say. The final say should come dalam hal-hal semua ini daripada pihak peguam negara. Ini mungkin Prof Syah pun boleh betulkan lah kalau yang saya faham. Jadi belum ada, kita hanya assume. Kita yang mengatakan pandangan yang belah satu lagi tu, mazhab satu lagi tu, hanya assume, menjangka takkanlah dia tak cek. Tapi mungkin saja dia belum cek lagi secara pasti. Dan kalau dari segi pandangan undang-undang, pandangan peguam juga adalah sudah tentunya pihak yang sangat otoritatif lah, sebab kalau dia dalam mahkamah nanti dalam kes jenayahnya, dia bukan peguam lawan polis, dia peguam lawan pendakwa raya DPP. So kalau yang lebih tahu dalam aspek ini adalah peguam jenayah, peguam yang jenayah dan pendakwa raya dalam hal-hal ini. Jadi yang saya rujuk, saya bukan antara dua, cuma saya merujuk pada podcast dalam tu pandangan saudara Hanif Katri, memang peguam senior yang handle juga kes-kes jenayah. Ada pihak lain yang campur tangan sensitif sekarang ni, politik menyebabkan mereka membuat kenyataan demikian. Mungkin itu lagi kita tak boleh nak buat satu assumption lah. Tapi kita harapkan tidaklah. Kita harapkan masih terkejut kan. Fasa terkejut, jadi maklumat pun tak cukup apa ni lagi lah. Tapi kita sama-sama pantau, eloklah macam forum hari ni pun, supaya lebih kita semua ni sama-sama buka mata dan memantau apa yang berlaku ni. Saya nak penting dalam hal-hal amar ma'ruf nahi munkar ni, pentingnya ada kita semua jadi watchdog. Walaupun kataan dog tu tak apa sedap lah, tapi kita jadi pengawas. Kita jangan biarkan semata ni dah ada polis, ni dah ada. Kita kena sama-sama tengok juga, sebab kadang-kadang ada pihak-pihak ini kena terlepas pandang, atau macam-macam lah. Bila sama-sama dan makin lebih kuat lah. Banyak kemungkaran dalam masyarakat ni yang kena scam, yang kena tipu. Kalau nak tunggu semua scammer ni kena tangkap dulu, masuk penjara dulu, kesian berapa ramai yang kena scam ni. Jadi bagi saya penting juga, saya peminat juga lah 1-2 website yang atau FB yang macam mendedahkan scammer ni, tapi lama-lama hilang, tak tahu kenapa. Itu pun saya sedangkan penting ni, penting ada orang-orang yang rajin, cuma dia kena profesional jugalah. Jangan pula dia lepas tu dia boleh kena bayar pula, boleh dibeli untuk orang, atau kau kena, kalau orang ni kena, dia kena amanah jugalah. Kalau tak dia pun mungkar juga, nak mencegah mungkar, dia buat kemungkaran, berdosa juga. Dia kena profesional, dia kena lillahi ta'ala dia. Tapi penting. Jadi dalam hal ni, bagi saya kita sama-sama pantau, Tuan Haji. Nampak sekarang ni, kalau saya lebih cenderung kepada tak boleh, tak sepatutnya semudah ini mereka dibebaskan. Kalau tak tunggu pindah perlembagaan pun ada ruang-ruang untuk kenakan mereka ni. Kalau tidak, tadilah balik kepada hadis-hadis tadi lah. Dan sudah tentu kita tak maulah ikut ayat-ayat yang
secular human rights activist. Kita pun penjual human rights juga. Cuma yang masalah ni yang ekstrim sekular liberal ni memang kita tak terima. Kita tak terima kalau nak ikut ayat yang orang, memang semua dia nak bebas berlaku kan. Dia nak cari bala lah kalau kita ikut sentimen dia orang tu. Wallahualam. Ini adalah tanggungjawab semua. Bukan hanya tanggungjawab polis, peguam negara. Ini adalah tanggungjawab kita semua, sebab kalau kita tak buat, bala tu menimpa pada kita semua. Jadi kita haraplah rakyat semua alert dengan isu ini dan sentiasa mendesak pihak-pihak berwajib mengambil tindakan yang tegas terhadap isu ini. Cuma Prof. Dato', kita tahu tentang Dato' Yusri pun sebut tadi kes Iki Putra yang bagi saya merupakan satu kes landmark menunjukkan bagaimana keterbatasan Mahkamah Syariah ini apabila Iki Putra yang terlibat dalam perkara yang sama, seks di luar tabi'i, tetapi tidak boleh dikenakan dalam hukum syariah kerana dikatakan bahawa seks luar tabi'i ini termasuk dalam senarai persekutuan. Jadi bila masuk senarai persekutuan, dia tidak boleh diskriminate pula antara Islam dan Islam dan sebagainya. Jadi dengan keadaan begini, keterbatasan hukum syariah, kita ni negara Islam. Yang terkena tu pun, yang terlibat dalam kes ini daripada 202, 103 adalah umat Islam. Mana lebih daripada 50%. Ini suatu bukan yang kecil. Dan mereka pula ada yang dikatakan penjawat abang, ada yang dalam kementerian memegang kedudukan yang penting. Jadi dari segi masa depan, Prof. Dato', bagaimana keadaan dui sistem perundangan kita ini, syariah gini, civil macam ini. Walaupun kita ada 121A, tetapi kita lihat masih sentiasa di challenge oleh pihak-pihak tertentu tentang keabsahan Mahkamah Syariah. Jadi apa Prof nampak masa depan tentang sistem perundangan, dui sistem kita ini? Adakah kita harus sedemikian selalu seumurnya, ataupun bagaimana Prof nampak? Sebab saya difahamkan oleh kawan-kawan perundangan, Malaysia ini adalah satu-satu negara yang ada dua sistem perundangan. Tak ada dalam dunia ini negara yang ada dua sistem perundangan. Malaysia saja, begitu unik lah kita ni. Jadi untuk masa depan, apa pandangan Prof penyelesaian terhadap isu ini dan isu-isu lain yang melibatkan umat Islam dan juga bukan Islam dalam konteks sistem perundangan kita? Ya, biasanya orang menyatakan bahawa dui sistem ni mendatangkan masalah. Sebab apa? Ini satu pandangan lah ya. Dui sistem ni mendatangkan masalah kerana dia boleh menyebabkan diskriminasi. Contohnya suatu kesalahan tu dilakukan secara bersama orang Islam dan orang bukan Islam. Tapi kalau kesalahan tu hanya pada orang Islam, maka orang bukan Islam ni tidak boleh diambil tindakan undang-undang. Dalam konteks teori dan falsafah rule of law, dalam sebuah negara dia kena ada satu undang-undang. Maknanya seseorang itu hanya tertakluk kepada undang-undang. Satu undang-undang. Equality before the law and equal protection by the law. Jadi kalau ikutkan yang terlalu yang prinsip yang jelas ialah sebuah negara itu mempunyai satu sistem perundangan. Dalam konteks undang-undang awam. Undang-undang peribadi macam wakaf ke, macam perkahwinan, perceraian semua. Setiap kumpulan boleh ada hak masing-masing. Macam kalau kita ikut Madinah Constitution lah kan, Perlembagaan Madinah. Hal peribadi ni terserah kepada bani tu atau kumpulan tu. Tapi hal undang-undang awam dia mesti ada satu je sistem. Kalau ada dua sistem, dia akan jadi berbalah. Akan berlaku pertembungan. Jadi tuan Haji, dekat negara kita, bila kita baca peruntukan dalam senarai negeri, butiran 1, Saudara Yusri pun sebut juga tadi. Dia kata, Dewan Undangan Negeri boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan perintah-perintah agama Islam, melibatkan orang-orang Islam
kecuali yang ada dalam senarai persekutuan. Jadi kalau letak, maknanya bila pada saya, penulisan saya tahun 2008 lagi, saya nampak seolah-olah penggubal perlembagaan ni mahu membuat satu sistem dalam undang-undang awam. Satu saja sistem dalam undang-undang awam. Tapi dalam undang-undang yang peribadi macam kes Ni Elin tu, mahkamah menyatakan kalau kesalahan itu adalah kesalahan agama, maka ia purely under the state power and the Sharia court jurisdiction. Apakah kesalahan-kesalahan agama tu? Kesalahan terhadap agama Islam ni pada definisi mahkamah dalam kes Ni Elin, mahkamah kata hanya orang Islam saja yang boleh buat kesalahan tersebut. Kalau kesalahan itu boleh dilakukan oleh kedua-dua, orang Islam dan orang bukan Islam, maka ia berada di bawah federalis. Jadi, orang Islam ni, apakah kesalahan yang hanya boleh dilakukan oleh orang Islam? Contoh, murtad. Orang bukan Islam tak boleh murtad. Jadi, ia adalah kesalahan agama. Murtad dalam konteks undang-undang Islam lah kan. Maksudnya dia menukar agama dia dari Islam kepada agama lain atau dari Islam kepada tidak beragama. Itu namanya murtad. Lepas tu, hal-hal berkaitan dengan agama ni hanya boleh dilakukan oleh orang Islam. Jadi ia kekal di bawah bidang kuasa mahkamah syariah dan ikutan dari kuasa Dewan Undangan Negeri. Jadi dekat sini saya nampak intention of the framers of the constitution, niat menggubal undang-undang itu ialah supaya satu kesalahan awam, iaitu di bawah federalis atau jenayah dalam melibatkan public law ni, dia berada di bawah federalis. Tapi telah sekian lama kita diberi faham bahawa kesalahan-kesalahan berkaitan perintah agama Islam ni berada di negeri. Hatta kadang kita terlupa bahawa contoh kesalahan membunuh, kesalahan merompak, kesalahan mengambil rasuah, memberi rasuah ni kita seolah-olah nampak itu bukan syariah. Sampai ke tahap itulah sebab kita ditanam bahawa yang syariahnya hanya di negeri dan di mahkamah syariah saja. Walhal membunuh itu juga ada satu kesalahan mengikut syariah. Merompak bersenjata ke, menyebabkan kecederaan ke, kisah kan, dia adalah satu kesalahan dalam syariah. Sampai kita lupa. Jadi kita pun tidak pernah menyatakan bahawa kesalahan besar-besar ni seperti merompak, mencuri, menyamun, membunuh, menyebabkan kecederaan parah dan sebagainya tu, kita tak pernah nak kata dia sepatutnya di mahkamah syariah. Jadi kita terima bahawa kesalahan-kesalahan yang besar itu berada pada peringkat persekutuan. Kita semua terima kan? Ada tak kita nak bawa kesalahan membunuh ke mahkamah syariah? Rasa tak ada orang nak cakap macam tu. Kenapa? Sedangkan itu juga adalah satu perintah pada agama Islam. Jadi pada pandangan saya, niatnya ialah untuk ada satu je, iaitu pada peringkat persekutuan. Peringkat negeri ini kesalahan-kesalahan berkaitan dengan agama. Jadi apa yang berlaku dalam kes Ni Elin itu, mahkamah telah menjelaskan pendirian mahkamah atau pendapat mahkamah bahawa kesalahan-kesalahan yang hanya boleh dilakukan oleh orang Islam ini adalah kesalahan berkaitan agama Islam. Walaupun mahkamah tidak menafikan bahawa apa yang ada di dalam mahkamah persekutuan itu ataupun pada peringkat persekutuan itu adalah juga undang-undang yang berkaitan ataupun undang-undang yang disahkan oleh perintah agama Islam atau perundangan Islam. Jadi kita ada soalan kat sini. Adakah kita mahukan sistem dualisme ini berpanjangan? Dualisme dalam semua perkara lah, ya? Berpanjangan dalam kesemua itu. Atau kita nak ada suatu tempat itu ada titik temu antara syariah dengan sistem perdana.
Titik temu ni, kat mana kita nak bersetuju dengan titik pertemuan antara syariah dan undang-undang pada peringkat persekutuan. Jadi, tuan-tuan, satu persoalan yang saya sering tanya juga, Haji, kita nak syariah, kan? Soalan kita nanti Ustaz nak jawab, Ustaz Isri jawab. Adakah syariah ini hanya untuk orang Islam atau syariah ini juga sepatutnya terpakai juga ke atas orang bukan Islam? Kan? Pada saya dalam undang-undang awam, yang ada satu je undang-undang. Orang bukan Islam pun tertakluk kepada syariah. Kalau kita nak labelkan syariahnya. Dekat negara kita, kita tak label syariah lah. Kita kata ia adalah undang-undang pada peringkat persekutuan, bukan pada peringkat negeri. Ini macam mana kita nak menyelesaikan dualisme ini? Dualisme ini boleh diselesaikan apabila kita mencari titik temu tadi. Titik temu tadi, apakah hak kepada federal legislature dan apakah hak kepada state legislature. Kes ni Ellie cuba menetapkan titik temu itu. Jadi kita ni nak terima ke tak nak terima lah. Satu isu lah. Nak terima ke tak terima bahawa itulah the demarcation line. Satu perbuatan melibatkan orang Islam sahaja, maka dia berada di bawah Dewan Undangan Negeri dan tertakluk kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kalau dia boleh dilakukan oleh mana-mana pihak, suatu perbuatan itu boleh dilakukan oleh mana-mana orang, tak kira agama dan latar belakang, dia berada di bawah federalist. Mungkin ini agak kabur lagi lah. Kabur lagi. Yang dikatakan kesalahan agama. Tapi the test that being provided yang telah disuarakan oleh Mahkamah Persekutuan tu, secara akademiknya saya percaya ianya boleh dicerakinkan lagi, boleh diperjelaskan lagi setakat mana bidang kuasa perundangan bagi persekutuan dan bidang kuasa perundangan bagi negeri. Jadi kes Iki Putra ni sebelum kes ni Elin, yang mana kes Iki Putra ni mahkamah menyatakan bahawa Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah itu tidak sah kerana perbuatan liwat itu berada dalam federalis. Jadi itulah sudahnya. Dari segi falsafahnya pada saya, kalau kita mahukan satu sistem, there must be something common untuk aspirasi kita yang common. Yang maknanya satu aspirasi saja. Kalau kita masih lagi tidak ada ketetapan yang jelas dalam aspirasi kita, nak kekal dualisme ke, nak cuba menyatukan satu sistem pada arus perdana saja. Kat sini saya fikir orang Islam harus, kita harus mencari satu titik temu. Kita sendiri kena setuju. Tapi kita pun nak cari persetujuan tu mungkin mustahil. Mustahil lah sebab orang berpandangan masing-masing, ada kepakaran masing-masing, ada pengalaman dan aspirasi masing-masing. Tapi kalau tanya saya lebih cenderung untuk menyatakan kesalahan-kesalahan yang boleh dibuat oleh orang Islam dan orang bukan Islam tu harus berada pada peringkat arus perdana. Satu sistem saja. Mungkin ada rakan-rakan saya tidak bersama pandangan lah. Ini sebab antara sebab saya fikir rakan-rakan saya tak setuju untuk ada satu sistem saja. Sebab satu, mungkin the nature of the law tu from different perspective. Satu orang melihat nature of the law, contohlah dalam kes luar tabi'i ni kan, ada orang melihat dari segi pandangan hukum syarak. Ada orang melihat hukum syarak. Baik, kalau kita kata hukum syarak, sepatutnya pergi ke mahkamah syariah lah, Dewan Undangan Negeri lah, kan? Tapi pada saya, hukum syarak tu satu boleh terima, memang.
Tapi keduanya, kalau kita letak di satu sudut saja, di negeri saja, maka tata kenegaraan kita tu tak boleh menjaga orang yang bukan Islam supaya mereka berada dalam landasan beradab pada aspirasi negara, kepercayaan kepada Tuhan dan kesopanan dan kesusilaan tu. Jadi kalau tanya saya, aspirasi saya ialah Islam rahmatan lil alamin. Perundangan Islam juga rahmatan lil alamin. Supaya nikmat Islam itu boleh dirasai dan dihayati oleh mereka yang belum menganut agama Islam sekalipun. Bukankah tugas kita untuk menyampaikan Islam itu kepada orang yang belum mengenal Islam? Jadi kalau orang Islam ni dah tahu dah hukum hakam ni. Tapi saya tak tahu sebenarnya orang tahu atau tidak hukum hakam. Tapi takkan tak tahu kot luar tabi'i ni salah dan hukum syarak. Di common knowledge kan? Common knowledge je dalam hukum syarak ni. Tapi kalau orang bukan Islam, agama dia mungkin tidak membenarkan. Tetapi kehendak nafsu dia tu membenarkan dia buat. Tak semestinya agama dia benarkan. Saya rasa, saya fikir dan saya lihat juga agama-agama lain juga tidak membenarkan luar tabi'i ini. Yang membenarkan luar tabi'i ini ialah orang yang lari dari agama. Jadi pada saya dalam kes ini, liwat ini bolehlah pergi letak di pada peringkat persekutuan. Tapi cabaran ada. Kat Mahkamah Syariah pun ada cabaran. Nak letak dekat peringkat persekutuan pun ada cabaran kan. Cabaran dia apa? Dari segi penguatkuasaan macam dia macam saya sebut tadi. Penguatkuasaan tu tidak ada aspirasi syariah. Rasa macam kalau benda tu salah dari segi syariah, kita kena bersungguh-sungguh menjadikan ia kesalahan. Contoh macam kes Iki Pudra. Dah betul dah memang dia berada pada peringkat persekutuan. Tapi tak ada pertuduhan. Ini mungkin rakan-rakan rasa macam tak percaya kepada keupayaan penguatkuasaan pada peringkat persekutuan. Kedua, mungkin masalah kita atau cabaran kita ialah bagaimana kita nak membentuk minda para hakim pada peringkat persekutuan tu untuk melihat bahawa kesalahan-kesalahan ini juga akan memberi implikasi ke atas aspirasi negara kita. Jadi cabaran ni lah yang kita ada kalau kita letak jenayah yang besar-besar ni pada peringkat persekutuan. Jadi kita bimbang tentang ketidaksungguhan para penguatkuasa pada peringkat persekutuan. Tapi soalan saya Tuan Haji, dekat peringkat negeri ni nampaknya bersungguh-sungguh. Contoh, kesalahan ajaran sesat. Ini adalah cabaran utama pada umat Islam, akidah. Kalau kita lihat kemoralan ini, akhlak itu satu aspek dalam syariah lah, kan? Yang utamanya akidah. Terjagakan akidah apabila Islam berada di bawah penguatkuasaan agama. Saya pun banyak kes-kes ajaran sesat ni macam tak selesai. Jadi pada saya, tumpuan utama pada peringkat negeri ialah menjaga akidah, kemoralan, dan juga kemoralan ini kita boleh bagi kepada dua lah. Ada yang orang Islam saja boleh dikenakan tindakan. Macam kawan-kawan saya sebut minum arak ke contohnya kan. Bolehlah letak kat Mahkamah Syariah. Tapi kesalahan yang boleh dilakukan oleh orang bukan Islam dan orang Islam, saya masih lagi belum diyakinkan dia sepatutnya diletakkan Mahkamah Syariah. Saya masih percaya bahawa ia lebih berkesan kalau berada di peringkat persekutuan. Cabaran ada, kat Mahkamah Syariah pun ada cabaran. Nak kena pindah perlembagaan macam-macam. Kalau letak dekat persekutuan pun ada cabaran dia.
yang mana lebih sedikit cabarannya ataupun yang mana lebih berkesan bagi syariah itu diperkasakan dalam arus putanan. Boleh je. Alhamdulillah Prof. Bagi saya satu take away yang besar pada petang ini yang disampaikan oleh Prof tadi ialah saya throw juga pada tuan-tuan semua di sini dan juga di rumah sana yang menengok secara live. Kita jawab sama-sama. Adakah hukum syariah ini hanya untuk orang Islam saja? Adakah selama 1400 tahun Islam memerintah, tak ada orang kafir, tak ada orang Kristian, tetapi aman? Kalau kita tengok Kanun Melaka yang jelas berjalan hukum Islam, masih itu tak ada orang Kristian, tidak ada orang Hindu, tidak ada, tapi berjalan. Cuma apabila datang British saja, kita dah dinaratifkan kena ada dua sistem. Kalau kita kata Islam ini hanya untuk orang kafir, bagi saya itu silap terjejas akidah kita. Adakah Al-Quran ini turun untuk orang Islam saja? Hukum tak. Rahmatan lil alamin. Ini satu persoalan sebab saya rasa terpangkir juga nak memikir soal ini apabila Prof mengeluarkan persoalan tadi, sebab selama ni kita fikir memang hukum syariah ini untuk orang Islam, yang ini untuk sibuk. Itu yang jadi Ki Putra tu. Ini hukum liwat ni jelas salah di Islam, tidak boleh buat apa-apa. Hukum bunuh ada dalam Islam tapi tak boleh apa sebab ada dalam federalisme. Jadi sampai bila kita ni berada sebegini. Jadi persoalan ini kita sama-sama, bagi saya bisa take away, balik-balik dan kita fikir, dan kita lah sebagai umat Islam dalam negara kita ini, adakah kita nak negara kita ini ada dua sistem semacam ini selama-lamanya, ataupun kita rasa mungkin naratif kita tu tak betul, menyebabkan kita rasa Islam, hukum Islam ni hanya untuk orang Islam saja, tapi orang kafir dia ada sifat yang tak kena mengena dengan Islam. So, rasa ini naratif yang dibuat oleh Barat lah, yang tak dapat nafikan. Saya kadang-kadang termakan juga naratif ini, bahawa hukum ini hanya untuk orang Islam saja, tetapi sifat ni untuk orang bukan Islam. So jadi itu sedikit saya dapatlah kalau take away point daripada Prof tadi. Jadi untuk masuk sesi ketiga ini kita dah sudah 20, kita ada bukan 20 minit lagi. Saya buka pada tuan-tuan dan puan yang ada di studio pada hari ini untuk bertanya soalan kepada dua-dua panel ini tentang apa yang kita bincangkan pada petang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya terbukalah sama ada untuk Profesor Datuk ataupun untuk Doktor. Saya nak fokus spesifik untuk isu Spa Songsang di Kuala Lumpur, yang macam mana kita tahu kenyataan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus kata tidak boleh ada pertuduhan sebab tak ada siapa mengaku maksud dan sebagainya. Jadi tidak ada seorang pun yang dituduh ataupun didakwa dan sebagainya lah. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita juga dapat berita kejadian yang hampir sama berlaku dekat Pulau Pinang, tetapi ada pertuduhan. Jadi bagaimana ketidakkonsistenan ini berlaku? Tu bahasa baru. Okay, saya buka pada tentang tidak konsisten dari segi jawapan ringkas. Tak salah saya lah. Perlu betulkan. Yang kes di Pulau Pinang tu bukannya tuduh lagi remat kan? Yang dah tuduh lah. Dah masuk kod dah? Dah tuduh bawah 37 bawah session. 377B. 377 itu punishment, maksudnya dia 377B itu peruntukan dia punya punishment. Kesalahannya mesti sama ada 377A, 377A atau C. A lah kot. Biasanya A lah. Dibaca bersama. Saya baca artikel sekejap ada artikel surat khabar sini, Cosmo. Alamak, aku dah kenapa. Okey, dia kata 10 individu akan dituduh besok, which is inilah 5 Disember pagi ni lah dia dituduh setelah mendapat arahan daripada pejabat pendakwa negeri, di mana tangkapan berbagai debu. Okey, siasatan mengikut Seksyen 377B kerana kesertaan dan Seksyen 292 kerana kesertaan. Dia tak lengkap lah tu, tapi most probably dibaca bersama tu. Tapi itu bagi saya ni contoh ni mengiyakan pandangan saya lah, bahawa sebenarnya
yang berlaku di sana tu betul, yang di sini yang silap. Dia tak boleh betul dua-dua. Jadi yang kita harapkan dalam masa yang terdekat nanti akan dibetulkanlah yang di sini. Ringkasnya gitulah. Maksudnya yang di sini ni secara umumnya lah, tapi sudah tentu mungkin fakta kes tu sikit sebanyak ada perbezaan, tak nafi. Tak semestinya yang di sini itu bawah 377 yang paling serius, tapi sekurang-kurangnya kita dah sebut tadi, sekurang-kurangnya boleh 377 D. Jadi yang tak betulnya seolah-olah apa yang berlaku ni lemah sangat, sampai terkeluar istilah mandul berat. Kita nak sebut pun segan istilah perkataan tu berat tu kan dalam sehari-hari kita jangan sebut. Prof Syah sebab dia tulis dalam komputer, tulis tak sebut, kalau sebut payah juga nak sebut. Jadi takkanlah selemah itu kita punya undang-undang, ya. Cuma nak sambung sikit lah, yang kalau macam tu, yang penting jangan lemah. Undang-undang kita bagi saya 1 ke 2 ke itu, kemudian itu memang pecah kepala lah kalau nak bincang pakai undang-undang macam mana nak cari jalan yang betul-betul tepat, dualism ni ke. Tapi yang penting undang-undang di Malaysia kita ini on our watch, jangan lemah dalam menanggapi kemungkaran. Yang tu takkanlah kita tak boleh setuju kan. Kita kena empower, perkasakan undang-undang. Saya rasa orang Islam bukan Islam pun boleh setuju kalau atas kita mula dengan ayat itu. Mari kita sama-sama memperkasakan undang-undang kita dalam menanggapi kemungkaran. Kalau tak nak songsang, crime, kesalahan, ini semua kita boleh sepakat. Kemudian cara dia macam mana? Kalau ada 2 cara lah tadi. Satunya kita yang lebih perkasa sekarang, yang lebih power, macam Prof Syam kata, yang lebih power federal dari segi bidang kuasanya lebih, personelnya sudah tentu federal. Hukumannya yang jadi kalau nak cepat mungkin betul serahkan kepada, dan kita pun tak kisah dari satu sudut, tak kisah siapa nak menghukum kemungkaran ni, asalkan dia dihukum, ya, dan serius. Sudah tentu dari segi kita orang Islam seboleh-bolehnya ikutlah hukuman yang syarak itu, ya. Kalau tak mampu sekarang, usaha ke arah itu. Cara kedua, empower mahkamah syariah. Yang 355 apa semua ni, empower. Kalau tak nak mahkamah sivil tak nak kerana ini terlalu agama sifatnya, tak apa. Yang tak nak tu bagi kat mahkamah syariah, tapi empower. Mungkin mereka awal dia masih dual lah, tapi sekurang-kurangnya jangan sampai kemungkaran tu tak ditangani. Yang tu yang kita takut. Terlepas sana tidak, sini tidak. Yang tu tak terjawab kita. Yang tu yang selemah-lemah iman kalau tak itu yang hadis tadi tak. Ada soalan lain? Yalah, perbezaan tu mungkin bergantung pada fakta lah. Kita pun, macam saya pun, saya tak berapa pasti tentang fakta di sana tu. Tapi dia sepatutnya satu undang-undang je lah. Kerana kesesaan saya 377. Tapi pada saya lah, daripada tak ada langsung, 377D tu yang paling mudah untuk dibuktikan. Namun tadi saya bercakap dengan rakan saya, Datuk Lokman. Jadi kita ada program dengan Tuan Aidil, panel satu forum. Datuk Lokman berpandangan, dia kata perlulah perbaiki undang-undang pada peringkat persekutuan tu, 377A tu kan, kena baiki lah. Saya pun setuju lah, sebab orang peguam ni dia pandai, dia akan cari apakah kelemahan undang-undang tu, utamanya apabila klien dia ke kan. Jadi di sini pada kita lihat sekurang-kurangnya Section 377D
tu, macam Dato' Luqman pun sebut, biasanya digunakan untuk hubungan seksual liwat. Tapi istilah yang digunakan dalam 377T itu tuan-tuan, diguna istilah gross indecency. Gross indecency kadang diterjemah dalam bahasa Melayu sebagai kelucahan melampau. Jadi kelucahan melampau ni apa? Biarlah mahkamah tafsir, tak semestinya hubungan liwat. Sebab saya tengok dari segi akademik, sexual touching also gross indecency. Tapi kalau tengok fakta kes tu, tengok dekat video tu, saya nampak macam ada gross indecency. Tapi bukan saya lah yang nak kena tentukan. Kalau tak ada pendakwaan, tak ada pencerakinan daripada mahkamah. Jadi pada saya, jangan berputih mata. Biar berputih tulang. Kita tuduh dulu. Kalah tak kalah, kemudian hari. Kita tengok pula vision mahkamah tu nak tengok kes ni macam mana. Tuan-tuan tahu, seluruh negara di dunia ni, banyak negara di dunia ni mahu hapuskan 377. Di Thailand dah hapus kan? Thailand dah hapus, di Singapura. Mereka memang nak hapuskan kesalahan dua tabi ini atas tiket kebebasan peribadi. Kita ada kebebasan peribadi. Tapi itulah, peribadi pun pergi buat dekat spa dalam 200 orang. Dah tak ada peribadi. Itu macam dia ada common interest. Tapi pada saya peribadi ni kalau orang suami isteri kan macam tu lah. Tapi kalau isteri dia tak setuju dengan luar tabi'i, boleh buat laporan. Kat Cokit lah, Cokit. The place, tempat tu sendiri yang kita tahu memang terkenal lah kan kalau kita. Tapi orang kata mempunyai perasaan curiga tu, kalau dah ada bukti-bukti ke sebelum ni, dibolehkan rasa curiga tu kan. Macam orang tu dah banyak dah kesalahan. Tempat tu memang tempat yang hot places lah. So kita tak salah untuk kita dari segi hukum syarak ni, saya tak bercakap dari segi undang-undang biasa. Tak salah untuk kita merasakan tempat itu adalah suatu tempat yang menimbulkan betul Cik, menimbulkan syak. Maknanya kita boleh kalau Bukit Bintang, Cokit yang kita tahu hot spots in KL. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Jamil, Dr. Sri, Prof. Saya rasa kita ni cakap dah berlapis kan. Kita cakap berlapis kan. Dah bertahun ni masa fungsi pembela dulu kan. Lama kita tahu dulu kan. Saya berkhidmat fungsi pembela masa tu lagi ni. Kita tahu di belakang cerita dia sebenarnya kita tengah menuju ke mana kan. Tapi kita tak address isu tu pada tempat masalah utama dia tu kan. Sekarang ni kita sebut tentang penguatkuasaan yang tidak dijalankan tentang 377. Tapi masalah tu lebih sistemik daripada tu kan. Masalah lebih sistemik kerana apa? Kita tengok memang negara ni tak lama lagi dia akan menuju ke arah semua dosa-dosa peribadi ni dia akan keluar kan. 377 tu memang dalam sebutan dan cakap pemimpin-pemimpin kita yang nak pegang kuasa ni, dia kata memang dia akan masuk kan. Dia kata ni archive law kan. Dia akan buang. Dalam undang-undang syariah dia akan buang satu-satu. Kalau kita Jabatan Agama masih tak sedar lagi, dalam 5 hingga 10 tahun akan datang ni, yang hakim-hakim mahkamah syariah dia akan jadi duduk bersama janggut dia kan. Nikah kahwin cerai dia akan handle isu tu je. Di peringkat sivil semua ni akan dikeluarkan tak lama lagi. Dan kita tahu sekejap ada 3 soalan. Okey. Nombor 1 ni kita ni dipermainkan. Kita dipermainkan oleh orang-orang yang berada di atas dan sepatutnya menguruskan perkara ni. Dia berjanji kepada kita macam-macam. Dia nak buat tu, dia nak buat ni, tapi dia tak buat. Masa timbul isu kes kalimah Allah dengan kes bidang kuasa DUN, bidang kuasa DUN untuk mengubah undang-undang kan. Pada waktu itu kita dijanjikan oleh pihak pemerintah dan juga MKI pada waktu itu bahawa mereka akan kumpulkan 1 juta data teknikal. Katanya bulan 12 2024 akan selesai semua perbincangan dan akan ada cadangan. Sampai hari ini tak dibentangkan. Itu untuk bercakap tentang dia isu punca kuasa undang-undang tu. Lepas tu kita dengar juga bukan setakat masalah ni saja. Bukan setakat masalah yang berlaku ni. Masalah berlaku juga pada barisan judiciary. Kita kena faham lagi. Prof Syam pernah duduk kat JSC.
Problem kita ni, salah satu pada dia ialah pada interpretation, kan? Tafsiran yang dibuat di Mahkamah Persekutuan tu oleh hakim-hakim yang dilantik. Sebelum 2008, pelantikan hakim-hakim ni di bawah bidang kuasa 122B tu, kan? Kemudian ditubuhkan Akta Judicial Appointment Commission tu pada 2008 dan 2009. Selepas ada JSC ni datangnya recommendation daripada mereka yang dilantik untuk memberi senarai pendek untuk dilantik siapa hakim-hakim itu. Bermula dari situlah datangnya keputusan-keputusan yang against presiden-presiden yang ditetapkan oleh hakim-hakim sebelum ni lepas 2018. Jadi dekat JSC itu sendiri kena lihat, perlu diberi perhatian untuk diangkat hakim-hakim yang dia faham tentang kedudukan negara ini negara apa. Negara ini negara apa? Negara Islam. Kedudukan dia Islam sebagai agama persekutuan. Base dia Melayu dan sebagainya. Mesti ada jiwa, mesti ada pemahaman tu, mesti ada kesamaan seperti mana yang disebut dan diputuskan oleh hakim-hakim senior sebelum ni. Sebelum ni tak ada masalah. Itu JSC satu hal. Lepas tu dia pergi ke satu perkara lagi. Saya tengok dalam interview Nick Ellis tadi, semasa kes dia sedang berlangsung, dia jangan banyak otak tu. Dia kata apa? Apabila ada cadangan, kita tengah mencanangkan bahawa kita boleh buat perubahan dan pindaan kepada perlembagaan senarai itu. Macam tadi, walaupun on the way saya dengar apa yang forum ni cakap, apa Dr. Yusri kata, buat pindaan sikit pada senarai itu, Darul 9 tu. Tetapi apa dia kata itu? Kalau kata dibuat perkara itu, kita ada PSD yang telah diputuskan dalam salah satu keputusan untuk digunakan untuk hakim mentafsirkan benda ini against the basic structure doctrine yang ada dalam negara ini. Bahawa apa saja yang dibuat, mereka telah letak satu preemptive yang di dalam kes yang telah diputuskan. Kalau kata kita tak bagi perhatian tentang benda ini, selama-lamanya kita pusing-pusing ni dah sekali tinggal tak ada apa dah. Kan? Tapi tak apa-apa. Kena cakap betul nanti. Kita kena terus terang, bukanlah zaman tu cakap berlapik dah. Kita kena fokus pada masalah sistem ini. Terima kasih. Okey, saya jemputlah mana-mana pun nak jawab. Lebih kurang untuk kepentingan penonton-penonton di rumah. Antaranya ialah usaha-usaha ke arah seolah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang disebut oleh tadi. Akhirnya kita ni akan mengikut barat, itu sedang berjalan dan akan usaha akhirnya semua ni dihapuskan. Yang kedua tentang peranan JSC dan bagaimana dikatakan ada usaha-usaha teknikal, jawatan kuasa teknikal untuk membuat, memperkasakan syarah dan sebagainya, tetapi tidak dibentangkan apa jadi statusnya. Dan yang ketiga tentang JSC. Jadi mungkin Prof atau BSD tadi mungkin ada Prof. BSD, Basic Structure Doctrine. Baik, pertama dari segi reformasi undang-undang, ia sedang berlaku dengan rancak. Banyak jawatan kuasa dan saya berada dalam 2 jawatan kuasa. Jawatan kuasa reformasi kesalahan-kesalahan jenayah. Ini penting. 1, Penal Code, 2, sentencing, evidence dan juga prosedur jenayah. Setakat yang kita ada aspirasinya, saya nampak lah bila kita lihat atau tengok NGOs, the other side NGOs lah, mereka akan menentangkan piawaian international law. Standard dia ialah international law. Have we complied with the international law requirements? Contoh, penghapusan hukuman mati mandatory menerusi suatu akta kan. Akta penghapusan undang-undang mati. That one is under UNCAT, United Nations Convention Against Torture. Dan juga penghapusan sebat mandatory. Dan saya dengar juga dalam kata-kata banyak pihak lah, untuk kajian itu, penghapusan whipping at all, memang tak nak hukuman sebat. Jadi saya fikirlah memang antara perkara yang sedang menjadi rujukan ialah di international law, dan kita nampaknya kita berada di situ. Gerakan yang melaksanakan kajian pengharmonian undang-undang, saya sendiri membuat kajian pengharmonian undang-undang, saya sudah berasa bahawa kajian itu menjadi sia-sia. Ini agak keraslah, tidak berlapik lah Nizam ya. Tapi pada saya realitinya begitu. Sebab bila saya lihat kepada keanggotaan
jawatan kuasa tu tak nampak pun ada orang yang membuat penghamuan undang-undang kecuali saya. Jadi kita kena mengundi kan. Bila mengundi kita kalah lah, kita bukan majoriti. Dan saya juga berada dalam kajian untuk penambahbaikan JAK. Dan saya dalam jawatan kuasa itu belum bermesyuarat lagi. Tapi Yang Berhormat Menteri Undang-Undang agak serius lah dalam memperbaharui JAK. Saya belum dapat apa-apa daripada jemaah menteri lah. Biasa kalau ada jawatan kuasa, dia ada arahan jemaah menteri lah, apa yang kita perlu buat kan. Dan ataupun hala tujunya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kebimbangan kita sudah lama berlaku, sudah lama terzahir. Tapi kemampuan fizikal dan juga kemampuan dari segi kajian intelektual kita masih lagi merangkak-rangkak. Tak ramai orang yang minat tentang itu, dan ada pun kita buat kajian-kajian, kita simpan. Ramai orang dapat grant, fundamental research grant lah, apalah kan. Tapi kita tak nampak kesan daripada grant tersebut. Jadi kalau kita kata dari segi pelantikan kehakiman tu, benarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita tulus dari hati saya. Saya pernah berdoa untuk dilantik sebagai ahli Suruhanjaya pelantikan kehakiman. Dan it came to a reality. Cuma 2 tahun ya. 2 tahun tu apa pun kita cuba untuk membawa mereka yang punyai 2 ilmu dalam satu fikrah tu. Satu badan tu dia ada 2 ilmu. Yang syariah dengan yang bukan syariah. So sekarang yang conventional knowledge and Islamic knowledge. Setakat ni dekat pada peringkat Mahkamah Persekutuan kita adalah graduate UIA. Kita harapkan ialah ilmu yang kita dapat. Tadi kita bincang tentang legasi Profesor Ahmad Ibrahim tu masih ada lah dalam jiwanya kan. Itulah harapan kita. Sama jugalah di peringkat Mahkamah Rayuan kita dah ada beberapa orang yang mempunyai 2 knowledge tu, dan agak ramai pada peringkat mahkamah tinggi. Dan di situ saya berasa agak yakin kalau calon-calon hakim yang mempunyai 2 ilmu tu menggunakan ilmu mereka, dan insya-Allah suatu masa nanti pemikiran tentang perundangan itu boleh dibaluti ataupun boleh mengandungi prinsip syariah. Jadi soal dipermainkan tu saya fikir dia adalah kuasa politik lah dekat situ. Bukan maksud saya kuasa parti politik, tapi kuasa politik kita. Macam mana NGO kita ke, macam mana kita mahukan kumpulan atau pemimpin-pemimpin entiti penting ini tunaikan janji. Tapi saya rasa manifesto pun tak tunai, janji ni saya pun tak tahu lah macam mana tu nak katanya kan. Tapi saya tengok institusi Islam pada peringkat persekutuan, terutamanya Majlis Kebangsaan Al-Ehwal Agama Islam MKI ni agak-agak adalah taring kan. Tapi dalam kes ni pun kita pun tak dengar apa hala tuju. Jadi umat Islam pada kita lah, pada saya lah, saya lebih cenderung untuk mengikuti atau mentaati apa yang dinyatakan oleh pemimpin dalam organisasi Islam. Dalam entiti Islam ni MKI, kalau MKI diam, JAKIM tak boleh buat kenyataan, so kita ni nak bergantung kat mana? Dia mesti ada leadership. Kalau leadership kita duduk diam, tak cakap apa-apa, ya, katakan, ialah kita dengar yang Berhormat Menteri berkaitan hal ehwal agama Islam ni pernah menyatakan boleh dituduh pada syariah melalui perundangan syariah. Kita tak nampak langkah-langkah itu sedang dijalankan ataupun tidak. Sebagai warga negara, sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengetahui tentang selok-belok perundangan ini, kita perlukan mandat itu. Maksudnya kenyataan daripada institusi Islam tu, pimpinan tertinggi institusi Islam itu boleh menjadi mandat pada kita. Kalau nak kita buat, kita boleh je buat kan. Tapi pada kita berpegang pada surah An-Nisa 59, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemimpin. Jadi kita harap
adalah pemimpin-pemimpin dalam institusi Islam ni yang berani bercakap. Sekarang seolah-olah kita dipermainkan kerana tidak dengar guideline dia. Ataupun hala tuju kita nak ke mana sebenarnya. Itu saja respon saya. Basic structure doktrin ni ada kebaikan dan keburukan dia. Saya cerita dari segi awalnya, basic structure doktrin ni adalah satu diskusi, adalah satu prinsip yang menetapkan tiang-tiang yang harus memegang kekukuhan perlembagaan. Itu basic structure doktrin. Contoh, masa kita nak buat perlembagaan, ada terma-terma rujukan yang disediakan oleh Raja-Raja Melayu kepada Suruhanjaya RIP. Dia kata, rangkalah perlembagaan berdasarkan the current constitutional framework in 1956. So the current constitutional framework was the 1948 agreement. Baik. Lagi, dia letak lagi beberapa yang raja-raja ni letak lagi beberapa terma rujukan. Nak jaga kedudukan raja, jaga kedudukan orang Melayu, jaga bahasa Melayu kan, ada membuat sebuah sistem persekutuan. Jadi pada saya itu adalah kerangkanya kepada perlembagaan. Kalau tak ada benda tu dalam perlembagaan, raja-raja tak approve perlembagaan tu. Jadi pada saya itulah kerangka asas kepada perlembagaan. Setiap perlembagaan dia mesti ada kerangka asas. Siapa yang tetapkan kerangka asas itu? Adalah penggubal kepada undang-undang yang menjadi kepada undang-undang tersebut, perlembagaan tersebut. Yang jadi masalah kita dalam doktrin basic structure yang baru ini ialah mahkamah yang menentukan apakah basic structure. Contoh, judicial independence is basic structure. Judicial review is a basic structure. Constitutional supremacy is a basic structure. Pada saya, mahkamah telah merujuk kepada perkara-perkara yang di luar konteks negara dan kenegaraan Malaysia. Sebab dia kata dekat negara sana ada basic structure tu. Dia tak katalah di India tu, dia kata ambil di India sebab kes-kes sebelum ni telah menolak basic structure yang dibawa dari India itu. Tapi rujukan kepada kes-kes di Kanada contohnya, dia telah menjadikan mahkamah itu suatu mahkamah telah menjadikan rujukan kepada negara lain untuk mewujudkan prinsip doktrin basic structure. Jadi pada saya, kalau kita nak doktrin basic structure, kita harus melalui perundangan. Parlimen yang tetapkan apakah doktrin basic structure. Sebabnya, kalau mahkamah yang meletakkan, kita terima bahawa prinsip asalnya ialah mahkamah tidak membuat undang-undang. Mahkamah hanya menafsir undang-undang. Kita bimbang konflik between constitutional supremacy and judicial supremacy. Jadi kalau kita benarkan mahkamah yang membuat apa itu basic structure pada perlembagaan, maka that is judicial supremacy. Bukan constitutional supremacy. So the duty of the courts is only to interpret the constitution. But it's quite a myth lah, satu khayalan kita lah. Sebabnya kalau apa yang mahkamah tafsir, dia jadi undang-undang. So mahkamah is actually creating the law, creates the law. Tadi Tuan Aidil bercakap tentang keputusan Tin Subashini, kemudian dia dah ubah keputusan dalam untuk kes Indira Gandhi kan. Jadi mahkamah tu boleh berubah-ubah. Jadi kita harapkan doktrin basic structure ini dapat difahami dengan baik bahawa walaupun kita mengakulah judicial independence itu should be basic structure, tapi dia tak ada. Jadi dia tak ada macam kalau dalam perkara-perkara yang sebut dalam laporan Suruhanjaya RIT terma lantikan tu, dia ada kita panggil petiang dia. Tapi yang ada dekat mahkamah tu dia tidak bertiang, dia bergoyang-goyang. Dia tak tahu ikut tak, dia nak pergi sana, nak pergi sini, bergantung kepada kemahuan para hakim. Allahuakbar. Datuk Sri boleh ni sambung sikit, kemudian terus boleh conclude lah, kita pun habis. Rasa saya pun nampak tak mau jawab secara panjang lah, sebab masa yang keduanya ialah kadang-kadang kita kena
fokus pada apa yang kita boleh buat lah. Ya. Jadi itu saya nak kembali kepada soal kita dipermainkan ni kalau kita lemah. Lemah dalam segala aspek lah. Kita tak peka, kita tak ada integriti, kita tak ada integriti daripada awal ni. Cakap pasal Islam tapi tak maaf lah, iman tak kuat. Macam mana nak tahankan Islam kalau iman tak kuat? Kan? Kita kritik. Kadang-kadang kita kritik orang politik. Ni saya cakap, saya orang bekas NGO kan. Kadang-kadang NGO pun masalah juga. Integriti. Macam mana kalau kita tadi saya katakan tadi kita lawan scammer, tapi kadang-kadang kita lawan scammer tapi kita kena bayar. Atau kita boleh dibeli. Macam mana kalau pejuang kebenaran boleh dibeli? Ada price. Tak boleh. So kehakiman manusia semua tu kalau yang merangka basic structure ke constitutional supremacy ke, dia tak jadi sendiri manusia yang membentukkannya dan mempengaruhi apa yang basic structure ke apa proses. Mahkamah sudah tentu manusia interpretation. Jadi semua ini boleh dipengaruhi oleh will, tahap ketakwaan. Yang saya nak interpret sebagai tahap ketakwaan bersama, kolektif piety, kolektif consciousness, kolektif. Yang ini kita kena terus menerus perjuangkan dengan tarbiyah, dalam pelbagai bentuk. Jadi kita yang kata dua sayap ni kena bergerak secara ni, amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin kita ni survive setakat ni sebab ma'ruf kita okey. Kalau tengok markah nahi munkar rasa fail. Macam saudara rasalah berkerut-kerut. Saya tengok dari Nizam berkerut dahi, semua kerut dahi semua. Tapi mungkin mujur yang menyelamatkan kita ni ma'ruf yang dalam masyarakat ada lagi. Jadi kita jangan pelekehkan ma'ruf yang ada ni. Jangan pelekehkan orang yang makmurkan masjid-masjid. Orang yang berdoa di tengah malam di Malaysia ni. Yang kita pun tak buat kadang-kadang. Jangan pelekeh. Tapi sampai bila kita nak tumpang kepada ma'ruf ni? Kalau terus menerus yang mungkar ni kita lemah. Jadi marilah bagi saya perkasakan dalam pelbagai bentuk dan bersama bergerak. Barulah insya-Allah boleh selesailah. Kalau jawatan kuasa pun jalanlah jawatan kuasa pun tidak. Prof Syam pun berdoa masuk jawatan kuasa, bila masuk jawatan kuasa fras. Dah masuk, doa masuk tu jadi dah fras. Betul. Jadi tak selesai. Jadi kita takkan dari dia seorang, kita ramai. Contoh kita doakanlah yang Allahu Akbar. Jadi wallahu a'lam, terima kasih tahniahlah kepada pengurusi. Semoga kita doakan usaha kita ini akan diterima dan juga berkesan sebagai salah satu usaha memperkasakan kedua-dua sayap yang kita nak perkasakan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada analis dan juga penonton-penonton yang ada di sini dan juga di rumah sana yang lihat secara live. Sebenarnya saya bukan panelis, kalau panelis saya nak jawab tu soalan ni dah memang panas ni. Tambah lagi tu moderator kan, kena support. Sebenarnya saya sebagai rakyat biasa kadang-kadang saya terfikir kan, kita ada pemimpin semua Islam. AG orang Islam, Ketua Hakim orang Islam, kita ada MKI, kita Majlis Agama, kita banyak institusi Islam. Tetapi seolah macam kita tak boleh buat apa-apa. Jadi ini mantul lah, betul lah, saya setuju lah. Walaupun agak tidaklah balik sangat, tapi betul lah bagi saya. Kan? Ada tapi tak boleh buat apa-apa. Jadi ini satu luar biasa lah. So saya harap peristiwa ini, case ini betul-betul menjadi wake up call kepada semua pihak. Bukan saja para pemimpin atasan, pemimpin politik, agensi-agensi, malah yang paling penting adalah rakyat semua. Kita kena prihatin, kita kena
bersuara, kita kena bercakap. Sebab kalau kita tak bercakap, macam Nizam kata tadi lah, saya yakin jiran kita di bawah, jiran kita di atas, 377 dah tak ada. Di sebelah kanan hampir-hampir tak ada. Kita ni lagi. Kalau kita tak kuat, 377 ini mungkin akan apa. Masa itu, tak ada apalah, tunggulah azab Allah SWT. Na'udzubillah misalnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya betul harap sesi ini, forum ini menjadikan satu mencambah pikiran kita. Soalan yang dari take away tadi, sampai bila kita nak ada dua sistem ini? Tidakkah di sana boleh diharmonikan? Tidakkah Islam itu untuk semua, bukan untuk orang Islam saja, untuk orang Melayu saja? Ini kena fikirkan. Kita harap pemimpin atasan, pakar perundangan dapat memikirkan ini dalam bentuk jangka panjang supaya tak timbul lagi perbalahan. Kadang-kadang kita jemu dengar Iki Putra ni, Indira Gandhi, Subhashi ni, pening kita kalimah Allah. Sebab berlakunya dua sistem ini, berlakunya pertindahan, berlaku cabar-mencabar dan sebagainya. Akhir kita rakyat biasa ini dalam banyak kes kita kalah. Sampai doktrin basic structure pun dah uhara ambil India punya dalam undang-undang saya dari India asal ni doktrin basic structure pun ambil daripada India. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya harap forum ini dapat menyedarkan kita semua. Terima kasih sekali lagi kerana mengikuti kita sama ada di studio ataupun di luar sana. Dan terima kasih tidak tinggal pada panelis. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.